Tips sebelum balik kampung, kalau korang tak nak kena tinggal dengan budak-budak Honda. Pastikan kereta korang dah diservis. Okey, kalau belum servis boleh datang kat kita orang. So, pastikan kereta korang bebas daripada leaking minyak ataupun leaking coolant macam kereta ni. Pastikan juga korang punya brake system dalam keadaan yang baik dan cemerlang. Yang ini korang boleh check sendiri Kau buka bonet, make sure coolant level korang dalam keadaan maksimum. Nampak tu? Maksimum. Okey, kalau korang tak ada alat ni, kau pergi dekat stesen minyak, make sure tayar korang dalam keadaan yang baik dan tekanan angin pun dalam spek yang betul. Jam, belanja sikit tips balik kampung raya, Jam. Servis kereta dekat VMG dulu, bawa balik kampung. So guys, make sure sistem lampu, lampu signal, air wiper dan wiper korang berfungsi dengan baik, okey? Sekarang ni kan musim hujan. And kalau korang tak nak malu dekat kampung nanti, make sure kereta kau ni dah dibayar. Jangan kereta tak bayar kau balik kampung nak berlagak macam kau YB, kena tarik kasir, malu. And satu lagi yang paling penting sebelum kau nak balik kampung, make sure kau ada kampung. Kau jangan nak mengada-ngada nak pergi kampung orang, jangan. Kau balik kampung kau. Alright. So macam biasa kan, dah tengok video aku, jangan lupa like, komen, follow and share. Tak tahu tentang Bos Negara, pergi kat bio tekan link, confirm kau sampai. Nak pakai terjun, kita jumpa pada. Ciao.